Selamat datang ke perjalanan pendidikan yang memacu negara ke hadapan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan berkembang pesat ini, pendidikan bukan hanya sekadar alat untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi asas untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Namun yang demikian, dalam arus peralihan ke arah era digital ini, persoalannya adalah bagaimana kita memastikan pendidikan di negara kita kekal relevan dan berkesan di tengah-tengah perubahan yang semakin pantas. Dalam setiap langkah perubahan, kita perlu memikirkan semula bagaimana aspirasi pendidikan kita boleh disesuaikan dengan keperluan dunia digital. Bagaimana pula hala tuju pendidikan di negara kita, khususnya dalam membangunkan generasi muda yang bukan sahaja celik teknologi tetapi juga berjiwa pendidik. Ini adalah topik yang akan kita bincangkan bersama pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aina Najihah binti Ahmad Latif, pelajar dari kelas PD1 S2.14. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan MD Haris bin Johari, pensyarah kami, atas segala tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan sepanjang pengajian ini. Dan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kriteria pentaksiran berterusan bagi kursus GPP P1092, iaitu pengantar pengajian pendidikan, di mana saya akan membincangkan tajuk yang sangat penting dan relevan, iaitu guru berjiwa pendidik, pemangkin aspirasi pendidikan negara. Melalui pembentangan ini, saya akan cuba untuk menerangkan bagaimana peranan guru berjiwa pendidik dapat menjadi pemangkin kepada kejayaan dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Harapan saya agar pembentangan ini dapat memberi pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada semua pihak yang terlibat dalam pendidikan di negara ini. Terima kasih kerana memberi perhatian dan semoga video ini dapat memberi manfaat yang berguna. Dalam video ini, kita akan menyelami 4 bahagian utama. Pertama, pengenalan tentang topik yang akan dibincangkan. Seterusnya, kita akan mengupas aspirasi pendidikan negara dan matlamat besar yang ingin dicapai dalam pendidikan negara kita. Kemudian, kita akan melihat hala tuju sistem pendidikan negara dan bagaimana ia perlu berkembang seiring dengan perubahan zaman. Kita juga akan membincangkan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik serta peranan mereka dalam merealisasikan aspirasi pendidikan. Dan akhir sekali, kita akan merumuskan segala yang telah dibincangkan dalam bahagian penutup. Ayuh sama-sama kita saksikan. Dalam bahagian pengenalan ini, kita akan mengupas tentang peranan utama pendidikan dalam pembangunan negara dan pembinaan peradaban. Pendidikan bukan hanya menjadi alat untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memainkan peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Falsafah pendidikan kebangsaan telah menetapkan bahawa pendidikan perlu memberi penekanan kepada pembangunan insan secara menyeluruh dan bersepadu. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2017, pendekatan ini bertujuan memastikan setiap individu dapat mencapai potensi penuh mereka. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 menggariskan aspirasi besar dalam meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita. Pelan ini menekankan pentingnya memastikan sistem pendidikan negara dapat menghasilkan murid yang kompeten, mempunyai daya saing tinggi serta berfikiran kritis dan kreatif. Dengan itu, kita dapat memastikan negara kita mampu bersaing di peringkat global seperti yang dihasilkan dalam pelan tersebut. Aspirasi pendidikan negara ini turut menetapkan matlamat jangkaan panjang dengan hala tuju yang jelas tentang bagaimana ia akan dilaksanakan. Pencapaian matlamat ini sangat bergantung pada keberkesanan strategi pelaksanaan yang dirancang oleh pihak berkuasa pendidikan. Akhir sekali, dalam konteks ini, guru berjiwa pendidik memainkan peranan yang amat penting. Guru bukan sahaja pengajar tetapi juga sebagai pemangkin yang memastikan dasar-dasar pendidikan dilaksanakan dengan berkesan dalam bilik darjah. Peranan mereka sebagai penghubung antara dasar pendidikan dan realiti bilik darjah adalah kunci kepada kejayaan sistem pendidikan itu sendiri. Dengan komitmen dan dedikasi, guru berjiwa pendidik akan dapat mencorak generasi muda yang berkualiti. Aspirasi pendidikan negara bukan hanya sekadar perancangan tetapi merupakan kerangka strategik yang memandu kita menuju masa depan yang lebih cemerlang. Sebagai rangka kerja strategik negara, aspirasi ini menyelaraskan visi negara dengan memastikan setiap langkah diambil dalam pembangunan pendidikan dilaksanakan secara sistematik dan teratur. Melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2015, aspirasi ini bukan sahaja menggariskan visi tetapi juga memastikan sistem pendidikan kita mampu
bersaing di peringkat global dan relevan dengan perkembangan semasa. Falsafah pendidikan kebangsaan pula adalah teras yang menggerakkan seluruh sistem pendidikan kita. Ia memberi tumpuan kepada pembangunan insan yang menyeluruh dan bersepadu dengan menekankan nilai-nilai moral dan spiritual. Kementerian Pendidikan Malaysia 2017 menegaskan bahawa melalui falsafah ini, pendidikan bukan hanya sahaja bertujuan untuk mencapai kecermanan akademik, tetapi juga untuk membentuk individu yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani. Akhir sekali, aspirasi pendidikan negara juga berfungsi sebagai pemacu kualiti dan tanggungjawab sosial. Pendidikan tidak hanya berperanan untuk meningkatkan kualiti hidup individu, tetapi juga memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang bertanggungjawab. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Skala 2020, pendidikan adalah asas kepada kontrak sosial yang mengukuhkan perpaduan dan tanggungjawab bersama dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, SKPM atau Standard Kualiti Pendidikan Malaysia merupakan rangka kerja yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2020 untuk memastikan pendidikan yang berkualiti di sekolah-sekolah Malaysia. Objektif utama SKPM adalah untuk menetapkan standard yang jelas dalam 5 domen utama yang menjadi panduan dalam meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita. Pertama, kepimpinan dan pengurusan adalah salah satu domen utama yang menjadi fokus dalam SKPM. Kepimpinan yang efektif di sekolah adalah kunci kejayaan dalam memastikan pengurusan yang baik dan pencapaian matlamat pendidikan yang diinginkan. Pengurusan yang efisien akan memastikan semua aspek dalam pendidikan berjalan dengan lancar dan berkesan. Kedua, kurikulum dan pengajaran juga menjadi domen penting dalam SKPM. Ini bermakna kurikulum yang diajar di sekolah perlu disampaikan dengan cara yang efektif dan relevan dengan keperluan semasa. Ia juga memastikan bahawa pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan memenuhi keperluan pelajar dan mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Seterusnya, pembangunan pelajar merupakan fokus utama dalam sistem pendidikan. SKPM memastikan bahawa pelajar berkembang dalam semua aspek, bukan sahaja akademik tetapi juga sosial dan kemahiran hidup, bagi membentuk individu yang seimbang dan berdaya saing di masa depan. Selain itu, persekitaran pembelajaran juga tidak kurang pentingnya. Persekitaran yang kondusif dan menyokong pembelajaran sangat mempengaruhi prestasi pelajar. Sekolah perlu memastikan suasana pembelajaran yang selesa, selamat dan positif supaya dapat mendorong pelajar untuk mencapai potensi terbaik mereka. Akhir sekali, pembangunan profesional bagi guru dan kaki tangan sekolah. SKPM menekankan pentingnya pembangunan berterusan bagi guru supaya mereka sentiasa menguasai kemahiran dan pengetahuan yang terkini dalam bidang pendidikan, bagi memastikan mereka dapat memberikan yang terbaik kepada pelajar. Seterusnya, kita lihat kepada 11 anjakan dalam Pembelaan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Dalam anjakan ini, memberi penekanan untuk memastikan setiap murid di mana sahaja mereka berada dapat mengakses pendidikan yang berkualiti tinggi yang setanding dengan piawai antarabangsa. Ini melibatkan peningkatan kualiti infrastruktur pendidikan, penyediaan bahan pengajaran yang relevan serta peningkatan kualiti pengajaran melalui latihan yang berterusan kepada para guru. Pendidikan berkualiti yang menyeluruh akan memberi peluang yang sama rata kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang sosial atau geografi. Anjakan yang kedua adalah memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Kemahiran berbahasa adalah asas penting dalam sistem pendidikan. Anjakan ini bertujuan memastikan setiap murid tidak hanya mahir dalam bahasa Malaysia, malah turut juga berfasih dalam bahasa Inggeris. Ini akan membolehkan murid berkomunikasi dengan lebih efektif, bukan sahaja dalam konteks tempatan tetapi juga dalam persekitaran global. Usaha ini termasuk memperkukuh pengajaran bahasa, memberi pendedahan lebih kepada murid tentang pentingnya kedua-dua bahasa ini dalam kehidupan seharian dan masa depan mereka. Seterusnya, anjakan yang keempat adalah transformasi keguruan sebagai profesi pilihan. Guru adalah tonggak utama dalam sistem pendidikan dan anjakan ini bertujuan untuk menjadikan profesi guru sebagai pilihan utama golongan profesional. Ini melibatkan peningkatan status dan pengiktirafan kepada guru di samping menyediakan insentif yang menarik dan latihan yang berterusan untuk meningkatkan kemahiran mereka.
Transformasi ini juga memastikan bahawa guru-guru mempunyai kesejahteraan yang baik agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan motivasi. Anjakan yang kelima adalah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Kepimpinan yang berkesan adalah kunci kejayaan sekolah. Anjakan ini menekankan kepentingan memastikan setiap sekolah dipimpin oleh individu yang berprestasi tinggi, berkemahiran dan mempunyai visi yang jelas untuk memajukan sekolah mereka. Seterusnya, anjakan yang keenam adalah mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Setiap sekolah dan kawasan pendidikan mempunyai keperluan dan cabaran yang berbeza-beza. Anjakan ini bertujuan untuk memberi kuasa kepada JPN, PPD dan sekolah untuk merancang dan menyediakan penyelesaian yang khusus berdasarkan keperluan setempat. Ini termasuk menyediakan sokongan tambahan di kawasan yang memerlukan perhatian lebih seperti sekolah di kawasan pedalaman atau sekolah yang menghadapi masalah kekurangan tenaga pengajar. Anjakan yang ketujuh adalah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Teknologi maklumat dan komunikasi ICT memainkan peranan penting dalam memodernkan pendidikan. Anjakan ini bertujuan untuk memanfaatkan sebenarnya ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Penggunaan perisian pendidikan, alat pembelajaran digital dan platform dalam talian akan memberikan akses yang lebih luas kepada pelajar untuk belajar mengikut gaya mereka sendiri. Ini juga memberi peluang untuk pembelajaran jarak jauh dan kolaborasi antara sekolah-sekolah. Anjakan yang ke-8 adalah mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Anjakan ini bertujuan untuk meningkatkan keupayaan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam merancang dan melaksanakan dasar-dasar pendidikan. Peningkatan kapasiti ini melibatkan penggunaan data dan kajian untuk membuat keputusan yang lebih tepat serta penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengurusan pendidikan. Dengan meningkatkan keupayaan KPM, sistem pendidikan negara dapat diperkukuh dengan lebih baik, memastikan semua dasar dilaksanakan secara efektif. Anjakan yang ke-9 adalah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan komuniti sangat penting untuk kejayaan pendidikan murid. Anjakan ini memfokuskan kepada peningkatan hubungan antara pihak sekolah dan ibu bapa serta penyertaan aktif komuniti dalam proses pendidikan. Ini termasuk mengadakan pertemuan lebih kerap antara ibu bapa dan guru serta menggalakkan pelibatan komuniti dalam aktiviti sekolah yang dapat membantu perkembangan murid secara menyeluruh. Anjakan yang ke-10 adalah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dalam pengurusan pendidikan, penting untuk memastikan setiap sumber yang diperuntukkan digunakan sebaik mungkin. Anjakan ini bertujuan untuk memastikan bahawa setiap ringgit yang dibelanjakan dalam sistem pendidikan memberikan hasil yang maksimum dalam bentuk pencapaian murid. Ini melibatkan pengurusan sumber yang lebih efisien, penggunaan teknologi untuk mengurangkan kos dan memastikan pengagihan dana yang adil dan berkesan di semua peringkat. Dan akhir sekali, anjakan yang ke-11 adalah meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Anjakan terakhir ini memberi penekanan kepada ketelusan dalam pengurusan pendidikan dan accountability awam. Setiap tindakan yang diambil oleh pihak ATM, sekolah atau pengurus pendidikan perlu dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ini termasuk menyediakan laporan yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan sumber, pencapaian pendidikan serta dasar-dasar yang dilaksanakan. Seterusnya, kita lihat kepada 3 gelombang PPPM. Gelombang pertama adalah pada tahun 2013 hingga 2015. Berhasilannya adalah memperkukuh keupayaan pengurusan negeri dan daerah dengan mengurangkan bilangan sekolah band 6, 7 kepada 0. Selain itu, dapat juga mengurangkan jurang bandar luar bandar sebanyak 25%. Dan akhir sekali, dalam gelombang ini juga dapat meningkatkan kehadiran murid kepada 95%. Seterusnya, dalam gelombang kedua pada tahun 2016 hingga 2020. Dalam gelombang ini, ia dapat memberi lebih kebebasan kepimpinan dalam negeri, daerah dan sekolah dan fleksibiliti operasi ke atas peruntukan bajet, penggunaan kaki tangan serta penjadualan kurikulum. Dan akhir sekali, gelombang yang ketiga pada tahun 2021 hingga 2025. Kebanyakan sekolah telah bersedia untuk melaksanakan pengurusan berasaskan sekolah secara efektif dalam gelombang ini. Aspirasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan daya saing Malaysia di peringkat antarabangsa. Ia menekankan bahawa sistem pendidikan perlu responsif terhadap perubahan global dan keperluan masa depan. Oleh itu, aspirasi ini menjadi panduan utama dalam menetapkan hala tuju serta reformasi pendidikan negara.
Aspirasi pendidikan terbahagi kepada dua bahagian utama. Yang pertama adalah aspirasi sistem pendidikan dan aspirasi murid. Menurut skala 2020, untuk mencapai sistem pendidikan yang berkualiti, ia memerlukan struktur yang fleksibel dan berorientasikan masa depan. Ini bermakna sistem pendidikan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan ekonomi global, sambil tetap menyediakan pendidikan yang relevan dan berkesan bagi generasi murid akan datang. Bagi aspirasi murid, Zhao dan Watterson 2021 menekankan pentingnya pembangunan kreativiti serta keupayaan adaptif sebagai teras dalam pendidikan moden. Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran yang membolehkan mereka berfikir secara kritikal dan kreatif, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dunia yang semakin kompleks ini. Aspirasi sistem pendidikan negara bertujuan untuk memastikan sistem pendidikan kita dapat menghadapi cabaran abad ke-21 dan memberi impak positif kepada pembangunan negara. Dalam menghadapi perubahan global dan cabaran masa depan, 5 teras utama telah ditetapkan untuk mengarah sistem pendidikan negara kita. Yang pertama, akses, iaitu pendidikan untuk semua. Akses dalam konteks pendidikan bermaksud memastikan pendidikan dapat dicapai oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi atau geografi. Ini adalah usaha untuk memastikan setiap anak Malaysia dari bandar hingga keluar bandar mendapat peluang untuk mendapatkan pendidikan berkualiti. Yang kedua, equity, iaitu peluang sama rata. Equity dalam pendidikan memastikan setiap individu tanpa mengira latar belakang menerima peluang yang sama untuk berjaya. Pendidikan negara perlu menyediakan peluang yang adil dan seimbang, memberikan sokongan yang sesuai bagi setiap pelajar untuk mengatasi halangan yang mereka hadapi dengan memberi tumpuan lebih kepada sesiapa yang memerlukan. Yang ketiga, kualiti, iaitu pengajaran yang berkualiti. Kualiti pendidikan adalah teras utama dalam aspirasi ini. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, ia melibatkan usaha yang berterusan untuk meningkatkan standard pengajaran dan pembelajaran di semua peringkat. Guru-guru perlu dilatih dengan baik dan diberi sokongan untuk menyampaikan pengajaran yang efektif serta menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang relevan untuk menghadapi masa depan. Seterusnya, yang keempat, perpaduan, iaitu harmoni melalui pendidikan. Pendidikan perlu menjadi alat untuk memupuk keharmonian dalam masyarakat yang pelbagai. Melalui sistem pendidikan yang inklusif, ia dapat mewujudkan pemahaman dan toleransi antara kaum dan budaya serta membentuk generasi yang saling menghormati dan bekerjasama dalam kepelbagaian. Akhir sekali, yang kelima, kecekapan, iaitu kecekapan yang berkesan. Kecekapan dalam pendidikan berkait rapat dengan pencapaian akademik yang berkesan serta keberkesanan sistem pendidikan itu sendiri. Ia melibatkan bukan sahaja pencapaian dalam ujian dan peperiksaan, tetapi juga bagaimana sistem pendidikan mempersiapkan pelajar untuk kehidupan sebenar dengan mengasah kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan kerjasama. Aspirasi murid pula menekankan perkembangan holistik kanak-kanak, bukan hanya dalam aspek akademik tetapi juga dalam pembentukan sasiah dan nilai diri. Beberapa aspek utama dalam aspirasi ini bagi memastikan setiap murid dapat berkembang dengan seimbang dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Pertama, pengetahuan. Setiap kanak-kanak akan menguasai pelbagai mata pelajaran teras serta memperoleh pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan dunia. Dengan pengetahuan yang mendalam, mereka dapat melihat dunia secara lebih luas dan memahami kedudukan mereka dalam konteks global. Yang kedua, kemahiran berfikir. Kanak-kanak dilatih untuk berfikir secara kritikal dan kreatif. Melalui pendidikan sepanjang hayat, mereka akan menghubungkan pelbagai pengetahuan dan mencipta idea baru yang penting dalam menyelesaikan masalah serta berinovasi. Yang ketiga, kemahiran kepimpinan. Setiap kanak-kanak diberi peluang untuk mengembangkan potensi kepimpinan mereka. Mereka akan belajar bekerja dalam kumpulan, menggalakkan kerjasama dan memainkan peranan penting dalam komuniti mereka. Ini dapat memupuk semangat kepimpinan yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat, kemahiran dua bahasa. Penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah asas penting dalam pendidikan kanak-kanak. Mereka akan mencapai tahap minimum dalam kedua-dua bahasa untuk berkomunikasi secara berkesan di peringkat nasional dan global serta mempelajari bahasa tambahan untuk memperkaya pemahaman mereka. Yang kelima, etika dan kerohanian. Pendidikan membentuk murid dengan asas moral yang kukuh. Mereka akan diajar nilai-nilai agama dan etika dalam kehidupan supaya mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan
dan menghadapi cabaran hidup dengan berani serta penuh tanggungjawab. Dan akhir sekali, identiti nasional. Setiap murid tanpa mengira agama, etnik atau status sosio-ekonomi merasa bangga menjadi sebahagian daripada rakyat Malaysia. Mereka akan memahami kepelbagaian dalam masyarakat dan menghargai identiti negara sebagai warga negara Malaysia. Hala tuju pendidikan adalah kompas yang memastikan arah dan matlamat sistem pendidikan negara kita tetap fokus dan relevan dengan perkembangan dunia. Dalam konteks negara yang sedang pesat berkembang, hala tuju pendidikan menjadi elemen yang amat penting untuk memastikan kita bukan hanya mengikuti arus perubahan tetapi juga dapat memimpin perubahan tersebut. Pertama, aspirasi pendidikan menetapkan matlamat jangka panjang bagi pembangunan pendidikan negara. Bagaimana yang dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 2013, tanpa hala tuju yang jelas, aspirasi ini akan kekal sebagai pernyataan dasar yang tidak mampu mempunyai pelaksanaan yang nyata. Hala tuju pendidikan haruslah menjurus kepada pencapaian visi dan misi yang lebih besar untuk membawa transformasi dalam sistem pendidikan negara secara menyeluruh. Menurut skala 2020, hala tuju pendidikan juga perlu disertakan dengan strategi yang jelas dan terancang untuk mencapai aspirasi tersebut. Ini bermaksud setiap langkah yang diambil dalam pembangunan pendidikan haruslah seiring dengan matlamat besar yang telah digariskan. Jika tidak, usaha-usaha yang dilakukan akan menjadi tidak berkesan dan sukar mencapai hasil yang diinginkan. Hala tuju pendidikan tidak hanya tertumpu kepada perancangan dasar tetapi perlu diterjemahkan melalui transformasi pedagogi, peningkatan profesionalisme guru dan autonomi akademik. Seperti yang dinyatakan oleh Darling Hammond et al. 2020, perubahan dalam cara kita mengajar dan mendidik adalah kunci untuk mencapai hala tuju yang telah ditetapkan. Guru-guru perlu diberikan sokongan untuk berkembang secara profesional, manakala pelajar diberi lebih banyak kebebasan untuk meneroka dan belajar secara kreatif. Akhir sekali, integrasi sistemik dalam pendidikan adalah aspek penting yang memastikan hala tuju pendidikan dapat direalisasikan secara konsisten. Sekiranya sistem pendidikan kita tidak berfungsi dengan baik secara keseluruhan, maka pelaksanaan strategi dan hala tuju pendidikan akan gagal untuk mencapai impaknya. Oleh yang demikian, setiap elemen dalam sistem pendidikan dari dasar hingga ke tahap pengajaran dan pembelajaran perlu seiring dan diselaraskan agar aspirasi negara dapat dicapai dengan jayanya. Pertama, transformasi pedagogi. Terdapat peralihan daripada model pembelajaran yang berpusatkan guru kepada model pembelajaran yang berpusatkan murid. Menurut Howard et al. 2021, reka bentuk pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif dan kreatif sangat penting. Kesiapsiagaan guru untuk mengintegrasikan pedagogi inovatif juga memainkan peranan utama dalam keberkesanan pembelajaran. Yang kedua, pengukuhan profesionalisme guru. Pembangunan profesionalisme guru yang berterusan dan sistematik diperlukan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Darling Hammond et al. 2020 menyatakan bahawa pengukuhan profesional guru dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pencapaian murid. Selain itu, kepimpinan pendidikan juga berperanan dalam membentuk budaya profesionalisme yang kukuh di sekolah. Dan akhir sekali, yang ketiga, autonomi dan kebebasan akademik. Kebebasan akademik memperkukuh inovasi dalam pedagogi dan pengajaran yang lebih kreatif. Hasbullah Masaid 2020 menyatakan bahawa autonomi profesional membolehkan guru menyesuaikan pendekatan mengikut keperluan dalam konteks murid. Sistem pendidikan yang berkualiti juga memerlukan keseimbangan antara kawalan dasar dan autonomi profesional untuk mencapai matlamat pendidikan yang diinginkan. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidik menunjukkan betapa pentingnya peranan guru dalam sistem pendidikan negara. Sebagai ejen transformasi, guru bukan sahaja mengajar tetapi juga membentuk pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi murid. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2013, guru berjiwa pendidik berperanan besar dalam menterjemahkan aspirasi sistem pendidikan negara ke dalam pengajaran yang relevan dan berkesan. Mereka memastikan setiap pelajar dapat pengalaman yang bermakna yang membantu mereka memahami dan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan. Selain itu, guru juga bertindak sebagai penghubung utama antara dasar pendidikan dan realiti di bilik darjah. Seperti yang dinyatakan oleh skala 2020, guru berfungsi untuk memastikan bahawa dasar yang ditetapkan diterjemahkan ke dalam tindakan yang nyata dan pelaksanaan dasar tersebut dapat dicapai oleh murid. Guru berjiwa pendidik perlu memahami sepenuhnya dasar pendidikan yang ada dan menyesuaikan pendekatan mereka di bilik darjah bagi memastikan ia berjaya dilaksanakan dengan berkesan. Akhirnya sekali, kompetensi pedagogi
memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pencapaian murid. Dengan kompetensi yang tinggi, guru dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Ini secara langsung akan mempengaruhi pencapaian akademik dan perkembangan sosial emosi murid. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Howard et al. 2021. Guru berjiwa pendidik bukan sahaja memfokuskan kepada kecermalangan akademik, tetapi juga memastikan perkembangan sasiah dan kemahiran sosial mereka terjaga. Guru sebagai profesional reflektif memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. 3 aspek utama dalam peranan ini adalah seperti berikut. Yang pertama, amalan reflektif meningkatkan kualiti pengajaran. Guru berjiwa pendidik sentiasa terlibat dalam amalan reflektif yang membolehkan mereka menilai dan memperbaiki pengajaran mereka. Menurut Darling, Hammond et al. 2020, amalan reflektif ini sangat penting untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Dalam menganalisis pengalaman pengajaran, guru dapat mengenal pasti kekuatan serta kelemahan dalam kaedah pengajaran mereka serta mencari cara untuk menambah baik pengalaman pembelajaran untuk murid. Yang kedua, pembangunan profesional berterusan meningkatkan keberkesanan PDP. Pembangunan profesionalisme yang berterusan adalah kunci untuk memastikan guru berjiwa pendidik terus berkembang dalam menghadapi cabaran pendidikan yang semakin kompleks. Menurut Darling, Hammond et al. 2020, peningkatan kemahiran dan pengetahuan guru melalui latihan berterusan dapat memperkasa mereka dalam mendirikan pelbagai pengajaran yang lebih berkesan dan relevan untuk murid. Dan akhirnya sekali, yang ketiga, guru berjiwa pendidik sentiasa menilai dan menambah baik amalan mereka. Guru berjiwa pendidik tidak hanya berfokus pada mengajar, tetapi juga sentiasa berusaha untuk memperbaiki amalan mereka. Dengan merujuk kepada teori-teori pendidikan dan pengalaman mereka, guru dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk memenuhi keperluan murid secara berkesan. Keinginan untuk menambah baik amalan pengajaran adalah tanda komitmen guru terhadap pencapaian terbaik murid-murid mereka. Guru sebagai pembina nilai identiti memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cemerlang dalam akademik, tetapi juga seimbang dari segi sasiah dan sosial. Antara 3 aspek utama dalam peranan ini adalah seperti yang berikut. Yang pertama, falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pembentukan sasiah dan akhlak. Guru berjiwa pendidik mendalami falsafah pendidikan yang memberi penekanan kepada nilai-nilai murni, sasiah dan akhlak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 2017, nilai-nilai ini adalah asas dalam membentuk individu yang seimbang dan bertanggungjawab untuk masyarakat. Guru berperanan membimbing murid untuk menjadi individu yang bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran, tetapi juga beretika dan mempunyai integriti yang tinggi dalam kehidupan seharian. Yang kedua, pendidikan berasas nilai kemanusiaan dan solidariti. Pendidikan bukan hanya mengenai pencapaian akademik semata-mata. Guru berjiwa pendidik juga menekankan nilai kemanusiaan dan solidariti yang memainkan peranan penting dalam mewujudkan keharmonian dan perpaduan dalam kalangan murid. Seperti yang dinyatakan oleh UNESCO 2021, pendidikan berasaskan nilai kemanusiaan tetapi juga mendukung perpaduan dan mewujudkan suasana yang harmoni dalam kawasan sekolah. Dan akhir sekali, guru membentuk identiti nasional dan perpaduan dalam kalangan murid. Melalui pendidikan yang menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, guru berperanan penting dalam membentuk identiti nasional dan perpaduan antara murid. Mengikut Scalar 2020, pembentukan identiti ini adalah asas kepada kestabilan sosial negara kerana ia menggalakkan semangat kebersamaan dan rasa hormat antara pelbagai kaum dan budaya di negara kita. Guru berjiwa pendidik bukan sahaja membentuk akademi murid, tetapi juga membentuk mereka menjadi warga negara yang penuh tanggungjawab dan berdaya saing di peringkat global. Sebelum video ini berakhir, kita perlu melihat cabaran dan strategi yang dihadapi oleh guru berjiwa pendidik dalam pelaksanaan PPPM. Yang pertama adalah kekurangan latihan profesional dan pembangunan kemahiran guru. Salah satu cabaran terbesar dalam pelaksanaan PPPM adalah kekurangan latihan profesional yang berterusan untuk guru. Walaupun guru memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan, banyak daripada mereka yang tidak dapat peluang yang mencukupi untuk mengembangkan kemahiran pengajaran mereka, terutamanya dalam aspek pendekatan moden seperti pembelajaran berpusatkan murid, penggunaan teknologi pendidikan dan pengurusan kelas yang inovatif. Kekurangan pembangunan profesional yang relevan akan menyebabkan guru menghadapi kesukaran dalam melaksanakan dasar-dasar baru yang ditetapkan dalam PPPM.
Dan strategi untuk mengatasi cabaran ini adalah penting untuk menyediakan latihan profesional berterusan yang terperinci, khususnya dalam kemahiran pedagogi abad ke-21 dan penggunaan teknologi pendidikan. Program latihan yang berfokus kepada keperluan individu guru serta pendekatan berasaskan amalan untuk diperkenalkan supaya guru dapat melihat aplikasi praktikal dalam bilik darjah. Sokongan daripada pentadbir sekolah dan komuniti pendidikan untuk memastikan guru mendapat peluang latihan berterusan juga sangat diperlukan. Cabaran yang kedua adalah kekurangan infrastruktur dan teknologi pendidikan. Kekurangan ini merupakan cabaran yang kritikal dalam mencapai matlamat PPPM. Sekolah-sekolah terutamanya di kawasan luar bandar sering menghadapi masalah seperti kekurangan peralatan pengajaran, koneksi internet yang lemah serta akses terhad kepada teknologi pendidikan. Tanpa kemudahan ini adalah amat sukar bagi guru untuk melaksanakan pendekatan pembelajaran moden yang menekankan penggunaan teknologi dalam bilik darjah seperti pembelajaran digital dan pembelajaran berasaskan projek. Bagi mengatasi masalah ini, perlulah ada pelaburan dalam infrastruktur pendidikan di sekolah-sekolah luar bandar. Penyediaan peralatan pembelajaran digital dan latihan teknologi yang berkala kepada guru akan memastikan mereka dapat menggunakan teknologi secara efektif dalam pengajaran. Selain itu, kerjasama antara sektor kerajaan dan swasta untuk menyediakan peralatan pendidikan juga akan mempercepatkan penyelesaian kepada masalah ini. Sekali, cabaran yang ketiga adalah ketidakseimbangan dalam pelibatan murid. Walaupun pendekatan berpusatkan murid semakin ditekankan dalam PPPM, namun masih banyak murid yang kurang terlibat dalam pembelajaran aktif. Faktor seperti minat yang rendah, kekurangan motivasi atau pengaruh faktor luar membolehkan murid tidak memberi perhatian penuh dalam pembelajaran. Menurut Kaspi et al. 2024, ini menjadi halangan besar dalam mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Namun bagi mengatasi cabaran ini, guru perlu menyediakan pendekatan pengajaran yang lebih interaktif dan berpusatkan murid dengan menggunakan projek berasaskan masalah, PBL, permainan pendidikan dan pembelajaran kolaboratif. Selain itu, pendekatan yang lebih personal seperti mentoring dan kaunseling untuk membantu murid yang menghadapi masalah motivasi akan memastikan mereka lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Juga menurut Kaspi et al. 2024, penggunaan teknologi pendidikan untuk menarik minat murid juga boleh menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pelibatan mereka dalam kelas. Sebagai penutup, penyelarasan aspirasi pendidikan dengan PPM dan FPK adalah sangat penting dalam pembangunan negara kita. Guru berjiwa pendidik memainkan peranan utama dalam merealisasikan aspirasi ini di bilik darjah. Dengan memberi fokus kepada aspirasi sistem dan aspirasi murid, guru bertanggungjawab membentuk masa depan pendidikan melalui komitmen profesional, etika perguruan dan pengajaran yang berkesan. Selain itu, integrasi teknologi, pemikiran kritis dan pemupukan nilai sejagat juga memastikan sistem pendidikan Malaysia kekal fleksibel, inklusif dan mampu menghadapi cabaran masa depan. Dengan guru yang berdedikasi dan sistem pendidikan yang terus berkembang, kita bersedia untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mampu menghadapi dunia yang penuh dengan peluang dan cabaran. Sekian itu daripada saya. Terima kasih.